Hai, saya Ali. Saya Nik. Saya Syaza. Saya Afifah. Saya Rizka. Dan hari ini kami telah membuat pemerhatian berkaitan isu keselamatan di jalan raya di kawasan sekolah kami bersama Sarjan Zamri. Jadi, apa tunggu lagi? Mari kita saksikan. Assalamualaikum Sarjan Zamri. Waalaikumsalam. Tuan, sebenarnya hari ini kami diberi tugas untuk membuat perhatian keselamatan jalan raya di sekolah kami. Jadi, besar harapan kami untuk Tuan bersama-sama kami untuk mencari apakah isu keselamatan jalan raya yang ada di sekolah kami. Boleh Tuan bantu kami? Boleh, insyaAllah. Mari kita lakukan pemerhatian. Berdasarkan pemerhatian kami bersama, kami mendapati ada banyak masalah berkaitan dengan keselamatan jalan raya. Tengok ni, bila waktu balik je mesti sesak. Ibu bapa pun tak tunggu giliran untuk tolong ke anak-anak. Ni lagi satu. Jalan dua hala tapi lalu dia kecil je. Ibu bapa pula suka memberhentikan kenderaan di tempat yang tidak sepatutnya untuk menurunkan anak-anak. Tengok tu. Podium dah ada. Tapi duduk juga dekat luar-luar kawasan sekolah. Inilah tempat yang diorang selalu tunggu tu. Jalan yang sempit serta gangguan ibu bapa yang menurunkan anak-anak di tengah-tengah jalan amat membahayakan keselamatan. Selain itu, murid-murid yang tidak menunggu ibu bapa di tempat yang sepatutnya perlu diberi peringatan. Ingat ya kawan-kawan, kita jaga kita. Hargailah nyawa anda. Sekian daripada kami, Malaysia Rangers. Melaporkan. Bye!